Ni dia kita punya rupa mi kari tu. Nak buat jamuan hari raya, nak buat rumah-rumah terbuka. Cemui-cemui makan nasi tu bolehlah buat mi kari. Hai, Assalamualaikum. Bersama Nana Farina. Masak apa? Hai, kita nak buat menu apa pula hari ni? Nak masak apa pula? Okey, so hari ni Nana nak buat mi kari my style. Okey, sebab apa nak buat mi kari? Sebab lo ni kan musim raya. Banyak orang buat open house lah kan. Nak buat makan nasi simple. Orang kata bajet-bajet boleh buat mi kari ni. Kan bukan kata raya saja. Nak buat makan petang santai-santai kan. Okey, mak mentua main rumah nak jamu mak mentua. Okey, adik-adik ipar kau main rumah, boleh jamu kawan-kawan kita ke. So, boleh buat lebih-lebih hantar kat orang kampung. Macam tu. Jom, kita tengok nak pakai bahan apa. Let's go. Tara! Okey, so untuk mi kari Nana pakai ayam dan juga Nana pakai udang. Okey. So, kalau kata hampa nak pakai seafood boleh lah. Tak ada masalah. Tapi kalau nak buat yang bajet tak payahlah bubur udang kan. Pakai ayam saja lebih jimat. Macam tu. So, udang kering kena ada. Ni sekali kita nak blend. Okey. Rendam dulu biar dia kembang baru senang nak blend. Okey, dan yang ni untuk bahan-bahan blend lah. Nana pakai bawang besar. Nana pakai lengkuas halia. Okey, serai Nana potong untuk yang blend sikit dan untuk katuk-katuk dalam kuah sikit. Okey. So 4 sekawan daun kari bawang putih. Begitu mudah saja untuk bahan blend dia. Dan okey, macam Nana tak pakai serbuk cabai. Nana pakai cabai kering. Sekali lagi blend sekali dengan depa. Lagi tu. Okey. So jomlah kita masuk dalam blend bahan-bahan kita. Kita blend dulu. Sekali lagi kita tumis. Okey, so kita potong-potong dulu. Bawang kita ni potong secara kasar untuk blend masuklah dalam kita punya balang. Macam tu. Potong-potong masuklah bahan por lagi semua lempak buang dalam tu. Okey. So kan untuk semua bahan blend ni Nana pakai jugalah. Nana tambah masuk kita punya buah kerang supaya kita punya kuah tu dia ada lemak-lemak. Okey, dia punya kuah tu ada orang kata apa pekat-pekat macam tu. Kalau kata saya tak pernah lah tengok orang bubuh buah kerang ke tak pernah tengok buah ni. Itulah kata tu my style kan. So masak ni dia ada orang kata style masing-masing lah. Okey, bubuh je apa yang kita rasa kita boleh telan sedap. Okey, boleh try. Kadang-kadang kita tak tahu benda tu sedap. Okey, so kita try lah. Betul. Okey, jom kita nak pergi blend pula bahan kita. Mari. Kita tumislah kita punya bahan. Okey, 4 sekawan. Bila ada 4 orang kawan ni, buh dah dia sekali dalam ni. Okey, jangan dipisahkan mereka. Macam tu. Tahu dalam ni. Okey. Dan kita punya daun kari. Kalau kata, Nana saya buat mi kari tak bubuh daun kari. Tak payahlah bubuh. Tak ada masalah. Macam tu. Okey. So, tumiskanlah dia. Macam tu. Okey, so masukkan kita punya ni rempah kari. Okey, rempah kari daging hampa bancuh. Lagi tu. Agaklah hampa nak pakai banyak mana sebab dia tengok pada kuantiti. Kalau masak banyak, bubuhlah. Apa orang kata banyak sikit. Lagi tu. Okey, bubuh. Kita tumiskan dia sekali macam tu. Bagi dia pecah minyak sikit. Okey, sekali dengan bahan kita punya blend tadi. Macam tu. Senang je. Okey, so lempak buang semua dalam ni. Sekejap lagi kita tengok pula jadi lagu mana. Okey, jom. Okey, so yang ni yang kita dah bubuh dah tadi. Kita punya rempah kan yang kita bancuh tu. Okey, kita masuklah pula kita punya bahan blend. Okey, kita tumiskan mereka bersama-sama macam tu. Okey, sekejap lagi barulah kita masuklah kita punya ayam lah. Apa macam tu. Bagi dia masak dulu rempah-rempah ni supaya kita makan tu taklah kembung perut berangin perut kan. Okey, so kalau kata Nana, selain pada bahan ni kalau kata tak maulah bubuh daun kari tu, tak apa ke, tak ada masalah. Nak bubuh pokok pelam ke, pokok kunyit, mok hang apa boleh, tak ada masalah. Kita nak telan kan. Jadi kita buatlah apa yang kita rasa kita suka, kita boleh telan. Dia lagu tu. Masak ni simple je, tak ada salah, tak ada betul pun kan. Masak ni hang campur. Lagi sedap, okey, hang boleh telan, hang buh je. Kan nak kata nak buh kepala kambing ke, kepala rimau ke lagi tak ada masalah. Okey, jom lah. Asal lagi kita nak tunggu nak buh apa pula dalam ni. Let's go. Okey, jadi marilah kita sediakan bahan-bahan kita sambil duk tunggulah kita punya bahan tu nak pecah minyak kan. So kita pakai fish ball. Okey, Nana pakai fish cake. Okey, so yang ni kena ada lah. Kalau tak ada ni dia tak jadi mi kari yo. Ni kena ada. Okey, tofu kering macam tu. Okey, so jomlah kita potongkan dia. Asal lagi nak tahu masuk dalam kuah kita tu. Lagi tu. Jom kita sediakan. Kalau kata Nana, kami tak mau buah fish ball boleh tak? Boleh Hampa nak bubuh apa sosis ke kan? Nak buah ketam ke ikut hampa lah. Kita ni nak masak, kita yang nak makan, kita yang nak telan bubuh lah. Bubuh pil lah apa pun kan? Kalau kata masak tak pakai glove ke? Allah, hak tu susah cara lah kata kan? Okey? So kita ni masak jangan terlalu banyak rongeh lah. Apa kita boleh buat, kita boleh masak, kita boleh telan. Sendiri perut kita nak telan kan? Selagi kita ni orang kata bersih letaklah kotak, ikutlah kuku belengah hitam-hitam lain lah kan? Okey? So buat saja lah. Lagi tu. Okey, jom. Sekejap lagi kita masuk dalam kuah kita nah.
Okey, so hampa kan untuk bahan yang kita dah tomeh tu kan, yang kita nak tunggu pecah minyak ni, sambil nak tunggu dia pecah minyak, Nana akan masukkanlah ayam. So masukkanlah dulu ayam kita, macam tu. Kalau kata hampa ada bahan lain pun boleh bubur. Tapi kalau ayam tu bubur awal, sat lagi macam kalau kata hampa pakai udang ke ketam ke, tu sat lagi tak apa. Sebab bahan tu dia cepat masak. Kan macam kita punya fish cake, fish ball tu dia cepat masak. Tu sat lagi kita bubur. Lagu tu. Masak ni dulu, bagi masak dulu pecah minyak dulu. Okey, so kita tunggulah next step nak buat apa pula. Okey, so jom. Okey, so kan sambil-sambil Nana nak tunggu kan kuah kita tu. Okey, so kita potonglah untuk daun sawi. Okey, untuk kita celok. Sawi ni sat lagi nak celok dengan air panas lah. Nak makan bersama kita punya mi. Macam tu. Okey, sat lagi celok lah air panas, rendam macam tu. Set aja. Saya kita tunjuklah cara dia lagi mana kan. Bersama dengan mi kita tu pun celok juga. Macam tu. Okey, so siapa yang makan toge lah, macam Nana tak apa suka sangat toge. Yang jenis makan toge, hampa boleh juga tambah toge. Lepas tu celok toge tu, sat lagi makan sekali dengan kita punya mi kari. Dia macam tu. Nah, okey, so mi Nana akan guna Chuck Gardenia lah. Okey, kita support lah kita punya produk orang Muslim. Okey, sebab dia bukan itu saja, dia sebab memang sedap. Mi dia tak rasa kapok, tak rasa pedas kan. So bila kita makan pun tak berangin. Macam tu. Apa memang kena try. Okey, memang Gardenia ni mantap gila. Okey, so jom lah kita buat pula barang tahap link pula. Jom. So apa? Okey, so kan sayang. Okey, untuk kita punya bahan tomeh tu kita masak tera-tera ni lah. So dah agak lama kan bagi dia masak dia punya rempah tu macam tu kan. So nampak tak? Boleh lah sat lagi kita nak masuk bahan-bahan lain kan. Lepas tu kita tambahlah kita punya ayam bersama santan macam tu. So jomlah kita bubur pula bahan-bahan lain. Kita nak bubur dah lah, boleh lah tu sebab dah lama dah kita masak kita punya rempah. Okey, so jom kita bubur bahan lain pula. Let's go. Okey sayang. Okey, akak-akaknya marilah kita masukkan bahan kita yang seterusnya. Okey, so sat lagi kita nak bubuh ayam sikit. Kita nak bubuh kita punya santan sikit. Okey, lah ni kita nak bubuh apa? Kita bubuhlah kita punya fish ball, fish cake. So macam fish ball nak bubuh sebiji pun boleh, nak belah 14 pun boleh, tak ada masalah lah. Ikutlah apa nak belah tak belah. Okey, so lempak masuk semua dalam ni. Macam gitu. Okey, bubuh dia macam tu dulu, kacau. Okey, sat lagi baru tambah ayam, bubuh santan. Macam tu. Okey, so lah ni kita udang sat lagi lah. Sat lagi lah kita bubuh udang. Kita bubuh dulu ayam sikit. Sebab apa dia terlalu pekat. Jom kita bubuh dulu sikit. Okey, jom masukkan kita punya santan pula. Kan bubuh ayam, bubuh santan sikit. Agak lah. So untuk santan ni pun agak-agak setakat mana kita punya kuah tu. Okey, so jangan terlalu pekat dan jangan cayak sangat lah. Okey, cukup rasa lah bagi ada lemak cukup. Macam tu. Okey, so sayang mudah sahaja. So sat lagi nak siap dah ni. Kuih-kuih nak siap dah. Kita tunggu. Sat lagi nak buat apa pula? Nak bubuh udang. Udang lupa weh. Bubuh udang siap-siap dalam ni. Macam tu. Okey, jom. Sat lagi kita tengok lah. Apa dia pula nak masuk seterusnya. Macam tu. Jom. Okey, so apa bila dah masuk santan tu pelankan sikit lah kita punya api tu, takut dia orang kata apa, pecah minyak, pecah santan, pecah minyak pula, pecah santan. Bila pecah santan tu sat lagi tak cantik lah kuah kita, dia jadi tak sedap. So kacau-kacau, pelankan api macam tu. Okey, so sat lagi tengoklah level mana kita punya kepekatan kuah tu. So bubuh garam sikit lagu tu, lempak lah sambil masak tu sambil rasa. Sebab tu lah kata kalau masak ni dia payah nak ikut sukatan. Dia jadi lempak ikut rasa. Apa kurang tambah, apa tak cukup lagi kita tambah. Macam tu. Okey, jom. Okey, so sayang, lepas dah masuklah kita punya santan tu kan. Okey, agak-agak pekat terang macam ni lah. Macam tu kan. Lepas tu hampa bubuhlah garam sikit, perasakan dia. Boleh lah. Last kali masuklah kita punya topung kering tu. Macam tu. Okey, so insya-Allah semoga apa yang kita masak ni memberi manfaat kepada orang lain kan. Yang mana makan tu kan, bagi orang makan ni insya-Allah lah Allah ganda rezeki kita. Lagu tu kan, buat masak lebih tu hantarlah di rumah jiran sikit. Lagu tu kan, ajak adik-beradik kau makan. Macam tu nah. Okey, so insya-Allah semoga menjadi vitamin kepada orang-orang yang makan, memberi kesihatan, memberi manfaat kebaikan. Betul. Okey, so insya-Allah sat lagi kita tengoklah last step kita. Dah nak siap dah kuah kita. Okey, tunggu. Ni sambil tu Nana jarang ayam sebab nak celok kita punya bihun, kita punya sayur sawi. So jomlah. Okey, so hampa dah kuah kita tu dah siap kan. Okey, jadi kita ni lah celok lah kita punya ni kan. Sat lagi nak bubuh atas mi macam tu. So celok sikit, jangan terlalu layu tau. Okey, bagi dia orang kata lembut-lembut sikit jadilah. Layu sangat sat lagi dia tak fresh dah. Macam tu. Nah, celok-celok sikit sat lagi boleh angkat terus lah. So jom sat kita angkat kita punya sayur.
Okay, so Alhamdulillah siap dah lah kita punya kuah mi kari. Okay, so di akhir-akhir, di hujung-hujung kita punya kisah mi kari ni, Nana masukkan sikit lah kita punya susu sayang supaya rasa dia lebih kick. Dia ada rasa lemak kan, masin. Okay, so memang cukup komplit dah lah. Okay, so macam tu lah. So tinggal nak hidang sajalah ni. Okay, jomlah kita pergi hidang kita punya mi kari. Let's go. Tu, buat gaya-gaya. Style kena ada. Style kena ada. So bubuhlah kita punya mi. Dan kita masuklah kita punya kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak kita punya kuah tu. InsyaAllah Allah bagi sedap. Okay, so tibalah masa kita masukkanlah dia ke dalam mi kita. Macam tu. Alhamdulillah, maka dengan ini siaplah kita punya mi kari. Okay, mi kari my style. So inilah rupa dia. Okay, segak kuah pekat-pekat macam tu. So sayang, insyaAllah lah Allah bagi sedap. So apa yang Nana buat ni semoga memberi manfaat kepada hampa semua. Kan, yang mana nak try buat mi kari style Nana boleh. Tak ada masalah. So kita berkongsi-kongsi kita punya resepi kan. Okay, so lah ni kita tengok sikit lah rupa mi kari kita tu lagu mana. Nampak. So dah siap terhidang. Boleh lah suap masuk mulut terus mana lagu tu. Nak buat jamuan hari raya kan, nak buat rumah-rumah terbuka, nak bagi kat orang kata saja-sajalah, cemui-cemui makan nasi tu bolehlah buat mi kari. Okay, so hampa, okay, terima kasih semua yang dah join Nana punya orang kata Nana punya YouTube kan, subscribe Nana, thank you so much. Okay, sebab support Nana, okay, bagi komen yang positif kan. So saya insyaAllah lah kita akan jumpa lagi di next video. So jika ada terkurang daripada Nana minta maaf lah. Okay, so yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kita sendirilah. Okay, so insyaAllah jangan lupa untuk subscribe Nana, save, like and share dengan kawan-kawan, adik-beradik, orang-orang kampung kan, macam mana nak buat mi kari my style. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa lagi di next video. So sayang, take care, bye bye, Assalamualaikum.